channel. So hari ni kita akan explain pengalaman main Minecraft bukan mini. Itu adik aku sebut selalu. Okay. So jadi sekarang update dia dah 1.21.45678 dah macam-macam dah. So jadinya untuk cerita kali ni kita akan sembang tentang first time main Minecraft. Masa tu kecil-kecil tak ada. Yes. First aku main masa aku 6 tahun ke 5 tahun. Dan update masa tu aku main dalam 1.13 atau 1.14. So jadinya macam senang-senang lah untuk main tu. Macam tak ada barang je lah. Tunggu sekejap. Sambung balik. Sebelum ada game Minecraft pada tahun 2009 bulan Mei, first kita akan main iaitu game dalam phone Nokia. Atau kita main game macam ni, XM game. Ya, sekejap. Ada masak. Betul lah buka. Cepatlah. Boleh. Mesti akan keluar macam ni. Lepas tu ada cara-cara untuk mainkan dia. Okay. So bila dia dah jadi macam ni, kita dah kena tekan dekat bahagian OK ni. Lepas tu pilih mana-mana game yang kita nak main. Itu yang dulu. Ni yang sekarang. Dulu dengan sekarang beza Okay. So kalau dulu mestilah kita akan beli game ni. Ni dalam berapa ringgit dah. Dan bila dah wujud je Minecraft, dia ada macam-macam tempat untuk main. Okay. First untuk kita main Minecraft ialah Minecraft Classic Edition. Kita ada edition je, klasik je. So tukar jadi susah nak sebut. Lepas tu ke Pocket Edition. Dia macam-macam edition tau. Macam Nintendo Edition, PC Edition, PS4 Edition dan lain-lain edition dia. So jadinya bila orang dah lama main Minecraft, mesti diorang akan tahu cara-cara untuk mainkan dia kat dalam ni. Dan mesti akan terharu sangat kan dengan Minecraft lama. Yelah, building sekarang dah lain. Apatah lagi design village. Lupa. Okay. Sebelum tu jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Dan kita nak pecahkan rekod sampai 30. Okay. Perkara pertama yang kita nak sebutkan ialah bila aku main Minecraft. So mesti semua orang main Minecraft mesti ada bila main kan. So itu adalah game mobile pertama aku. Mobile ke apa. Dan aku start main pada 6 tahun macam tu ke 5 tahun. Dan masa tu aku main 1.13 atau 1.14. Okay.
orang kecil-kecil main je mesti akan main dekat dalam handphone kan. Handphone touchscreen, semua benda dah. Semua pakai teknologi. So bila dah main macam tu, main, terus keluar macam-macam benda. First aku main tak tahu dah sangat tentang Minecraft. Terus main je tanpa tengok tutorial. Ya. Main game mesti kena ada tutorial je. Contoh, sebelum buat ni kita kena ambil apa. Sebelum buat ni kita kena ambil apa. Tapi aku tak. First aku main tak tengok tutorial. Tak tengok full orang main Minecraft macam mana. So jadi macam mana kita nak tiru. Jangan sampai jadi budak ni. Okay. So bila dah main Minecraft tu, main-main je lah. Dan tiba-tiba jumpa village. So jadinya aku pergi dekat. Salah, bisnes sikit dia nak bagi baik. Dia akan ada 2 tempat yang ada ladder. Ya, ladder, tangga. Ladder tu dia ada dua sebab. Untuk naik turun dan untuk survive daripada jatuh. Ya. Masa tu tak tahu lagi ladder tu item apa. Masa tu dalam village atau pilih kot masa first time jumpa ladder. Lepas tu terus terbayang nak buat macam design rumah yang lama. Lepas tu buat. Dah salah ambil barang. Orang ambilnya ladder, ini ambilnya rails. Ya, rails untuk kereta api. Geduk. Okay. Sama boleh cerita. Masa tu tak tahu sangat lah. Please jangan marah. Kecil-kecil kot. Oh, kecil lagi. Macam mana? So kalau dah jadi macam tu, mestilah ada sebab dia. Contoh kalau kita nak main game puzzle dalam ni, mestilah kita kena ada cara-cara untuk main kan. Dan bila dah tahu pasal ladder tu, barulah tukar dan jadi yang baru. Okay, yang kedua. Masa tu aku dah main 1.5. Masih lagi Minecraft main ataupun Loki Craft. So jadinya macam tahulah rumah-rumah lama macam mana. Bentuk dia ada tangga ke, bentuk dia ada tempat haiwan ke. Lepas tu dalam keadaan yang normal. Ya, normal, bukan peaceful, bukan easy, bukan hardcore. Hardcore susah untuk apa-apa, buat video je. Okay, so selepas itu bila dah tengok sangat, ya, ada satu rumah ni. Dia paling kita ingat selamanya, iaitu rumah small house. Ya, rumah kecil, ada meja, ada tangga, ada kaca, ada pintu, ada kayu, ada batu. Semua benda ada. Sekejap Okay. So jadinya bila dah lama-lama sangat main, mesti ada kenangan macam mana Minecraft tu ada. Mesti ada kenangan. Kenapa? Mesti ada kenangan dalam pada otak kita kan.
Dan sekarang ni kita pun rindu sangat lah design rumah yang lama. Okay. Next. 1.15. Tak nak lah dapat. Dia cakap panjang lebar. Dah 10 minit korang ni makan. Okay, yang next ialah Minecraft 1.16. Okay. Nether update. So masa tu Nether dulu je tak macam sekarang. Nether dulu je tak ada netherite. Dulu tak ada netherite. Dulu tak ada piglin, hoglin dan macam-macam lagi. Dan masa tu sekarang dah kena pakai golden armor nak masuk nether. Dulu tak payah. Dulu main masuk je. Main dengan gas. Sekarang gas tembak pakai fireball. Dulu gas tembak pakai fireball juga. Tapi ada je yang tembak pakai end portal frame. Dan ada lagi masuk dalam nether. Ada yang pakai gas tu tembak. Diamond helmet. Yes. Diamond helmet. Itu sangatlah susah untuk kita faham. So jadinya Ruby dah tak ada. Mojang dah. Buang dari Herobrine. So jadinya kalau kita buat structure Herobrine, so jadinya kita takkan jumpa lah. Tapi tetap jumpa kan. Okay, next. Masa tu masuk nether ala keliling-keliling neraka. Lepas tu tak jumpa jalan, buat portal baru, pakai flint and steel. Okay. Sambung 1.17. Masa tu dah tak tahulah macam mana nak cakap. Masa tu Cave and Cliff Copper update part 1. So jadinya bila dah Copper update tu semua benda dah copper. Tapi tetap ada game yang saya simpan selama-lamanya, iaitu Craft Fun. Masa tu dia tak ada macam-macam lah. Contoh macam copper. Barang-barang yang kita tak ada sekarang, dia dalam 1.16 ke bawah. Game tu masih lagi ada lagi dekat dalam frame yang tengah rakam sekarang ni lah. Macam-macam ni. So jadinya bila dah macam-macam dah tu, dah macam hilang. Tapi 1.17, 18, 19 tak main. 1.20 baru start. Okay, kita skip sekejap. Kita skip 1.20 pula. 1.20 dia kebiasaannya ada macam-macam barang. Copper update, spyglass, brush, warden. 1.20 ada dekat 2 game. Satu game free tapi yang fake, satu game free juga tapi je ori. Okay. Kalau yang fake ni Minecraft dengan building. Dan yang kedua main Minecraft Trail. Lepas tu nak beli Minecraft building, Bedrock, Java, macam-macam yang kita kenal sekarang. Tapi Pocket dulu lain. Pocket dulu je adalah satu video ni, satu channel ni, dia tunjuk yang kita boleh main Minecraft dekat dalam Sony Ericsson. Ya. Dia macam balik ke tahun 2011. Dan selepas itu jumpalah village lama, travel dekat semua tempat. Dan ada jugalah terfikir sangat. Dan itulah kenangan-kenangan saya masa main Minecraft.
Tapi satu je hal, dekat Minecrafting and building tak ada dry gas, tak ada bundle, tak ada apa-apa yang ada dekat dalam Minecraft yang sekarang 1.25.6.7.8.9 dah. Okay. Berapa nak cakap panjang, panjang lebar. Okay, komen kat bawah korang start main Minecraft bila. Goodbye. Jangan lupa subscribe, kita nak tembus sampai 30. Bye bye.